Pasukan di unit komunikasi korporat setiap kementerian perlu bukan saja aktif, mesti super aktif untuk kita memaklumkan kepada rakyat perkhidmatan-perkhidmatan yang kita telah berubah daripada dulu dan kepada apa yang telah kita laksanakan sekarang. Jadi pada saya, ini sangat penting, strategic communication is very important, dan PM pun selalu menekankan bahawa perkhidmatan awam kita agak lemah di dalam kita mewar-warkan setiap inci kejayaan kita dalam memberikan perkhidmatan awam. Mungkin kita agak malu-malu untuk menyatakan ini kejayaan kita. Tapi bagi saya tidak salah untuk kita warkan kejayaan kita. Kita berubah daripada sesuatu yang kurang cepat dahulu kepada yang lebih cepat, sesuatu yang menyebabkan mereka beratur panjang di kaunter kepada sesuatu yang lebih cepat dari segi mendapatkan perkhidmatan dan urusan di dalam perkhidmatan kerajaan. Jadi saya mintalah semua UKK di setiap kementerian dan jabatan lakukan perkara ini dengan sebaik mungkin supaya setiap kejayaan yang kita laksanakan, setiap inisiatif baru yang kita laksanakan diwar-warkan, diberikan maklumat kepada rakyat melalui semua media yang ada. Terima kasih.